Ramai calon fikir ketua yang bagus ialah ketua yang buat keputusan sendiri. Tapi dalam penilaian psikologi PTD, itu bukan jawapan terbaik. Contoh soalan, sebagai ketua, saya tidak perlu pendapat ramai. Pilihan jawapan, A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Tidak pasti, D. Tidak setuju, E. Sangat tidak setuju. Untuk jawatan pegawai tadbir dan diplomatik, jawapannya lebih sesuai ialah E. Sangat tidak setuju. Kenapa? Sebab seorang ketua yang baik mendengar pandangan orang lain, terbuka menerima idea, menghargai kepakaran pasukan, membuat keputusan secara matang dan menyeluruh. Kalau pilih setuju atau sangat setuju, panel boleh nampak calon terlalu authoritarian, sukar menerima pandangan orang lain, kurang semangat kerja berpasukan. Sedangkan dalam jawatan PTD, banyak tugas melibatkan mesyuarat, libat urus, kerjasama antara jabatan, pengurusan pasukan. Soalan ni sebenarnya menguji gaya kepimpinan, keterbukaan menerima pandangan, kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, profesionalisme. Panel nak lihat sama ada calon mampu jadi pemimpin yang rasional, inklusif, fleksibel, boleh bekerjasama dengan ramai pihak. Sebab tu dalam penilaian psikologi, jawapan yang terlalu ego atau terlalu aku sahaja betul biasanya beri impression negatif. Oleh kerana bentuk soalan penilaian psikologi pegawai tadbir dan diplomatik adalah sama dengan soalan ujian psikometrik, calon boleh dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas-lepas sebagai rujukan dan latihan dengan klik beg kuning di bawah.